Yang saya ada ni kat sini adalah warna biru. Base dia warna biru, campuran warna biru, merah dengan kuning. Material dia basically sekarang ni kalau dia tengok jahitan dia agak okey lah, kemas lah. Selalu kalau glove-glove biasa dia terus macam ni je punya lock. Tapi untuk yang glove yang macam ni dia agak dia punya tu agak grip, lagi kemas dan sedap nak pakai. So dia ada tali untuk velcro untuk dia punya second lock dia. Dia pusing, dia strap kat sini. Sedap oh. Pakai dua-dua. Oh, sedap kan? Saya apa tu? Saya S. S. Kita S lah. Kita S lah. Sedap tak? Sedap kan? Boleh beli. Yang warna lain nanti tengok warna-warna. Setakat ni dia bawa masuk 2 warna je. Aku ada request warna hitam tapi tak tahu lah dia tengok dulu. Okay, kita dah sampai kat Padang UTM. So dekat sini yang tengah warm up adalah tim lelaki. So nampak ada ni semua players yang dah dipilih untuk bawah 23 tahun untuk represent Malaysia untuk game President Cup kali ni. Okay, yang tengah game sekarang ni yang tengah game sekarang ni adalah tim perempuan lawan dengan Singapore. So still game tengah going on. Singapore punya kemah. So diorang pun dia punya player semua yang datang kan main player. Okay, semua main player dia ni kan. So yang ini adalah kita punya urusitia. Kita punya sekretariat kita yang kita kata teknikal yang di sebalik tabir yang menjayakan kita punya game kali ni. Orang penting. Okey, untuk President Cup kali ni kita ada persatuan dia ada keluarkan t-shirt lah. President Cup warna hitam, gold, putih. Cantik oh. Pening coach ni. Kat sini semua size available lah. Kain dia best. And then design dia kalau kata kat belakang President Cup ada 3 bendera iaitu 3 negara yang berbeza lah. Dia combine dalam satu t-shirt. Cantik. So ni sekarang ni game perempuan tengah berlangsung. So kita nak bagi try lah untuk glove Pokone Sport ni. Tengok dia punya review jujur daripada diorang. Belum lagi. Okay, kita tengok, kita try betting glove kan ni. Kita test dulu dekat luar padang. Tengok macam mana dia pergi. Okey tak? Muat? Jadi dia muat lah. Muat? Okey. Muat. Okey, lagi satu.